Assalamualaikum, selamat petang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam di seluruh dunia yang menyambut. Hari ini hari raya kedua. Hari raya kedua pun kita masuk kebun juga sebab hari ini kita nak buat semburan kalsium boron. Kalsium boron ni untuk memastikan bunga yang sedang kembang ni, kalau kita tengok ni, menjadi dia punya keberhasilan peratusan untuk menjadi buah tu tinggi. So saya membuat semburan tadi, dan kalau kita lihat pukul 5 petang pun cuaca masih lagi terik. So di sini hampir 2 minggu tiada hujan. Bila tiada hujan tu, kita kena persiap segala kelengkapan, segala keperluan untuk pokok-pokok ni. Bila pokok ni dah menghasilkan bunga, dia dah berputik menjadi buah, so kita kena siapkanlah dia punya saliran air yang mencukupi supaya buah yang hasil nanti akan menjadi besar dan juga cantik lah. Sebab bila dia dah putik buah ni, dia dah, pokok memerlukan air yang sangat banyak. So ini adalah sebahagian daripada pokok yang sedang lebat berbunga. Anggarannya saya tak tahulah, mungkin lebih daripada 10 pokok dekat sini. Mungkin musim dia juga. Kalau diikutkan kiraan hari, rasanya dia akan sama dengan musim durian bulan 5 ni. InsyaAllah lah, mudah-mudahan ada rezeki kan. So dekat sini setiap kali saya berjalan, dia ada keluar nampaklah dia punya macam ni dia punya bunga. So kepuasan berkebun ni tak boleh nak digambarkan. Banyak pokok yang memberi respon yang bagus lah. Sangat berpuas hati. Mungkin ada sebilangannya saya bagi rehat dululah, sebab tahun lepas dia dah mengeluarkan hasil yang banyak. So pokok pun seperti kita juga, dia perlukan rehat lah, supaya kita boleh maintain dia punya condition dia, dia punya pH tanah dia punya segala macam keperluan lah. Sebarang atas tengah rancak berbunga. Mudah-mudahan ada rezeki lah untuk saya, insyaAllah. Walaupun di sini di hutan ni dia punya serangan orang kata sangat banyak lah. Tapi selagi mana kita berusaha, insyaAllah ada bahagian untuk kita ni. Saliran air saya sudah buat. Banyak yang telah putus dia punya piping dia, sebab saya mesin rumput. Kita telah ganti yang lain. Ada yang saya siram secara manual, nampak macam pokok ni saya siram manual. Yang bahagian baris ni saya belum buat lagi lah, dia punya saliran dia. So insyaAllah lah minggu depan lah kot. Waktu pun dah petang. Kita siram manual sebab tengok dia dah bunga banyak kat atas tu. Ni pertama kali, so kita beri perhatian jugalah, nak tengok dia punya hasilnya macam mana. Yang lain-lain ada yang kali kedua, kali ketiga. Totally saya berpuas hati. Semoga yang lain-lain yang akan datang untuk hujung tahun adalah panas pukul 5 pun panas. Yang ni belum berbuah lagi, walaupun dia dah besar. Tapi tak apalah, kita tunggu dia dulu, bagi peluang pada yang lain.
betul-betul air matahari ya. Tengok. So sambil-sambil tu kita tengok juga burung galak juga berbunga Anggaran lebih daripada 10 pokok Ni baris-baris depan lah. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan di lain video. Kita sambil-sambil menyiram pokok ni. Kita akan beri segala perkembangan terbaru. Minggu depan mungkin kita akan buat semburan tanah pula. Atas daun kena sembuh, bawah pun kena sembuh. So itu saja, insyaAllah. Jumpa lagi kita minggu depan. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.